pipe air dalam saya punya tandas pilih air dalam tandas saya ni dah pun berkarat teruk. Anda tengok agak teruk ke atas tu, pada bahagian engsel dia tu dah berkarat. Pilih air ni saya beli yang jenis kita boleh terus sambung ke pipe untuk mesin basuh. Kalau tengok kat bawah tu kan ada getah tu. Jadi saya beli di Mr. DIY. Model ni memang mudah karat. Sebab dia bukannya stainless steel, dia besi biasa kan. Anda boleh nampak ada karat kat situ. Okey, jadi saya dah pun tukar dengan pilih air baru yang mana bahagian atas ni kalau anda tengok dia punya engsel tu jenis plastik yang agak tebal. Berbanding dengan yang lama ni saya beli sebenarnya mahal lagi tu, RM16 lebih kurang. Yang ni murah sedikit. Tak sampai RM16 saya beli. Yang mana dia punya pemegang atas tu jenis plastik, tapi plastik yang tebal, yang agak berkualiti dah. Anda tengok sekarang, anda tengok saya buka tutup pun anda boleh nampak dia punya kualiti memang kejap elok. Jadi kalau anda nak tukar, mungkinlah ada masalah macam saya, pakai pilih yang memang mudah karat macam saya tunjukkan pada awal video tadi. Anda boleh cuba pilih jenis ni. Yang mana atas tu dia adalah plastik sebenarnya, tapi plastik yang tebal, yang keras, tebal dan berkualiti. Jadi sekurang-kurangnya dia akan kurangkan risiko untuk berkarat. Seperti pilih lama ni, anda boleh tengok bila dah berkarat sebenarnya tak ada masalah, tapi bila berkarat ni kita tutup rapat pun air masih lagi menitik. Jadi memang akan jadi pembaziran lah bila saya tukar dengan pilih baru ni. Selesai masalah air menitik dan selesai juga masalah pilih yang berkarat. Jadi kalau berminat anda boleh check out link dalam video. Sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum, bye bye.